Selamat malam rakan-rakan sekalian. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana untuk dengan cepat dan selamat menghilangkan sakit belakang di rumah dalam masa 5 minit, 6, 7, maksimum 10 minit. Dengan cepat, berkesan, tanpa rasa sakit, tanpa masalah. Dan secara umumnya, untuk ini kita perlukan otot yang dipanggil otot lumbar psoas. Ia terletak di dalam. Bagi mereka yang bercakap tentang otot-otot dalam, inilah yang mereka maksudkan. Pertama sekali otot ini, otot iliopsoas, lumbar psoas, iliopsoas, lumbar psoas. Ia terletak seperti ini. Menariknya, ia berada di sini. Semua otot utama berada di sini. Dari sisi ini, ia berada di bahagian bertentangan di dalam. Malah buah pinggang terletak di atasnya. Dari kawasan pinggang, ia bermula dari sini. Dari proses melintang dan ke sini, ke sini, ke sini dan melekat pada tubercle seperti ini. Tulang paha dan bahagian kedua ialah bahagian iliak. Bermula dari sini. Dari bahagian ini, seluruh kawasan ini diisinya. Dan yang menarik, ia sendiri tidak akan sakit. Anda tidak akan pernah merasakan sakit pada otot itu sendiri. Apabila ia sakit, bahagian belakang inilah yang biasanya sakit. Selalunya di sini, di kawasan pinggang, biasanya sakit di sebelah sahaja, tetapi kadang-kadang kedua-dua belah. Apabila kedua-dua belah berada dalam keadaan teruk, contohnya kiri dalam keadaan teruk dan kanan dalam keadaan lebih teruk, maka kedua-dua belah akan sakit, tidak boleh berfungsi dengan baik. Apakah simptomnya? Pertama sekali, apabila anda duduk lama dan bangun, sukar untuk meluruskan badan. Belakang mula sakit, boleh jadi di sebelah atau kedua-dua belah. Dan sakitnya biasanya seperti satu jalur di kawasan sendi sakroiliak. Seseorang akan rasa seolah-olah sendi itu yang sakit apabila otot ini bermasalah. Kadang-kadang, sangat jarang, sakit juga boleh dirasai di bahagian paha ini, tetapi otot itu sendiri adalah otot yang lebih banyak menyebabkan sakit di tempat-tempat di mana ia melekat, terutamanya apabila ia menegang. Tetapi apabila ia kejang, sakit juga boleh dirasai. Tetapi jarang berlaku apabila otot ini sangat berkembang sehingga ia mula menekan sesuatu. Selalunya, masalah bermula kerana kelemahan otot ini. Apabila ia menjadi lemah, bukan sahaja ketebalannya berkurang, tetapi juga panjangnya perlahan-lahan mengecil. Selepas melakukan aktiviti fizikal atau pergerakan mendadak, ia boleh cedera. Fascia otot ini mula menegang dan semua tempat di mana ia melekat akan mula sakit. Termasuklah sakit yang dirasai pada sendi seperti sendi antara tulang belakang dan sendi sakroiliak. Sukar untuk membongkok. Tidak dapat membongkok apabila otot ini berfungsi, terutamanya ketika berbaring terlentang. Untuk bangun pun susah. Sama ada rasa sakit di belakang atau memang tak boleh buat pergerakan itu. Otot terasa lemah, seolah-olah otot perut lemah. Padahal otot itu sendiri tak mampu buat pergerakan tersebut. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Pertama sekali, cuba latih otot ini. Saya akan tunjukkan senaman secara berperingkat, bermula dengan yang ringan hingga yang lebih berat. Untuk permulaan, senaman ini sesuai untuk mereka yang sakit belakang. Walaupun anda ada sakit pinggang, cuba buat senaman ini. Ia tidak akan memburukkan keadaan. Jika tidak rasa lega, mungkin tiada masalah pada otot ini. Jika rasa lega selepas senaman, bermakna memang ada masalah pada otot ini. Jadi senaman pertama dilakukan sambil baring, seperti yang kita semua suka. Baring seperti ini secara terlentang. Kemudian angkat kaki ke atas, bukan ke sisi, tetapi terus ke depan seperti ini. Angkat dan turunkan. Jika terlalu susah, angkat dan turunkan kaki sepenuhnya. Kemudian rehat sekejap
dan ulang pergerakan ini. Jika Anda sudah rasa yakin dan percaya pada diri sendiri, jangan turunkan kaki sepenuhnya. Jika Anda tidak rasa bebanan yang ketara, Anda boleh mula susahkan lagi. Gerakkan kaki sedikit ke sisi seperti ini, supaya kaki Anda berada sedikit di luar dari tulang ini, atau tumit sejajar. Tetapi semakin jauh Anda gerakan keluar dari tulang ini, di sini, yaitu spina iliaca anterior superior. Begitulah jika menggunakan istilah saintifik perubatan. Begitulah, Anda gerakkan ke tepi, dan inilah pergerakan yang Anda lakukan. Bagi mereka yang ototnya lemah, apabila Anda angkat kaki, bahagian pelvis yang bertentangan akan terangkat seperti ini. Pergerakan Anda akan jadi seperti ini. Seperti ini. Maksudnya, bahagian pelvis ini akan terangkat seperti ini. Bagi yang semuanya baik, kaki Anda akan terangkat, tetapi pelvis tetap di tempat. Jika Anda perasan pelvis Anda terangkat seperti ini, Anda lakukan begini. Di rumah, cari bantal kecil apa-apa saja dan letakkan di bawah punggung sebelah yang sama. Letak perlahan-lahan kedua-duanya macam ini, hop, dan siap. Pelvis akan berpusing. Dan begitulah Anda melatihnya. Sama juga. Dan jika susah, angkat dan turunkan. Tak perlu angkat tinggi-tinggi sebab kalau angkat terlalu tinggi, beban pada dia dah tak ada. Maksudnya, dengan menggantungkan kaki, Anda melatih bahagian ini. Ini seperti tahap kedua latihan. Jika sudah jadi mudah, tapi secara asasnya untuk hilangkan sakit pinggang, 2 senaman ini sahaja sudah cukup untuk mengurangkan sakit atau hilangkan sakit tersebut. Senaman ini sudah memadai untuk menghilangkan sakit itu. Jadi, kekuatan otot ini, jika ia boleh angkat kaki Anda macam ini, maksudnya ia sudah boleh menyokong belakang Anda dan akan jadi lebih mudah untuk membungkuk sedikit. Kalau Anda nak bangun dari posisi baring dan susah nak bangun, itu senaman yang lebih susah. Nanti saya akan tunjukkan kemudian. Jadi, yang pertama, kita hanya angkat kaki ke depan. Yang kedua, kita angkat kaki sedikit ke sisi. Jika pelvis berpusing, letak bantal di bawah punggung. Ketiga, kita tambah sedikit beban. Untuk ini, Anda boleh guna getah senaman. Contohnya seperti ini. Anda boleh cuba dulu tanpa getah. Dalam posisi membongkok, angkat kaki. Jika tiada beban, ambil getah, sangkut pada satu kaki, kemudian sangkut pada kaki satu lagi. Berdiri seperti ini, angkat kaki ke sini, turunkan. Angkat, turunkan. Angkat, turunkan. Ini adalah tahap seterusnya latihan Anda. Semakin kuat getah itu diregangkan, semakin banyak beban yang Anda berikan. Semua ini adalah latihan asas. Tetapi yang paling saya suka ialah latihan yang akan saya tunjukkan sekarang. Cuba juga dan nilaikan sendiri. Pasti Anda belum pernah cuba yang ini. Lihat, selepas Anda periksa dan semua latihan tadi mudah untuk Anda, teruskan ke latihan ini. Jika ada yang sukar, buat dulu yang itu. Latihan ini adalah yang terbaik antara semua. Kategori tertinggi. Latihan paling baik. Lihat. Baring seperti ini. Terlentang dan letakkan satu kaki di atas kaki yang satu lagi. Kemudian kaki yang di bawah, angkat kaki yang di bawah ke atas seperti ini. Angkat dan turunkan. Angkat dan turunkan. Angkat dan turunkan. Di sini Anda akan benar-benar rasa beban pada satu bahagian. Kemudian tukar ke bahagian yang lain, lakukan perkara yang sama. Jika mudah untuk dilakukan, jangan turunkan kaki sampai habis. Jika tidak terlalu sukar, cuba turunkan sampai habis. Jadi, fahamkan, kaki yang di atas itu diletakkan. Tapi bukan macam ini.
Bukan seperti anda berehat depan televisyen. Anda bengkokkan sedikit dan angkat ke atas. Di sini berat kaki itu sendiri perlu anda angkat. Secara automatik kaki kedua juga akan menekan sedikit. Latihan ini sangat berguna untuk sesiapa yang Sendi pinggul berbunyi klik. Ada yang tidak suka bila sendi mereka berbunyi begitu. Jika ia menyebabkan ketidakselesaan, terutamanya bila sendi terasa nyilu, latihan ini sangat bagus kerana selalunya bunyi klik itu berlaku disebabkan kelemahan otot pinggang. Jadi, cubalah latihan ini dan tulis di ruangan komen sama ada anda suka atau tidak. Jika suka, tulis. Jika tidak suka, mungkin anda tak perlu tulis apa-apa dan jangan muncul lagi supaya saya tak nampak anda. Baiklah, sampai jumpa lagi.